Dia akan jadi harga yang murah lah 260 ni. So tidak mustahil tuan-puan kalau kita bermula hari ini 468 ini untuk 4 tahun kemudian dia akan jadi murah juga dan dia akan berada di atas di sini. Sebab kita bermula inilah kita punya benchmark harga. Okey? Inilah kita punya benchmark harga 468 dan 4 tahun kemudian tuan-puan 468 ini adalah harga yang paling murah. Percayalah. Okey, percayalah kerana emas ini dia memang sentiasa dia akan sentiasa begini. Okey? Kalau kita tidak bermula, selagi itulah kita tidak akan dapat penanda aras ini. Kita kena bermula. Kita kena bermula untuk adakan kita punya penanda aras harga emas. Okey. Macam mana cara bermula tuan-puan? Boleh isi borang biru di bawah. Isi borang biru di bawah dan selepas live ini saya akan terus hubungi kamu untuk memulakan tabungan emas yang pertama. Jangan risau tuan-puan, pendaftaran hanya percuma. Jangan kamu lambat-lambat tuan-puan. Pendaftaran percuma sahaja.